السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusan beserta dengan pentadbiran Masjid Alam Impian, Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, para asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadirin hadirat, mukminin mukminat, para pencinta Al-Quran dan Sunnah yang diberkati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk menerokai beberapa faedah dan juga mutiara daripada sebaik-baik perkataan, iaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebutkan dari surah An-Nisa, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang lalu tuan-tuan, kita menyebutkan serba sedikit fadilat ataupun kelebihan yang ada pada satu surah pada juzuk yang ke-27 dari Al-Quran. Surah yang saya kira merupakan surah pilihan yang dijadikan bacaan di kalangan kita, bahkan mungkin menjadi hafalan di kalangan kaum muslimin sebagai surah yang menjadi bacaan pilihan di kalangan mereka. Walaupun secara hakikatnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin perlulah sentiasa membaca keseluruhan ayat-ayat ataupun surah dari Al-Quranul Karim. Sekurang-kurangnya selain Ramadan, perlunya untuk kita mencari kesempatan untuk mengkhatamkan keseluruhan bacaan Al-Quranul Karim yang merangkumi 6,236 ayat ataupun 114 surah. Jadikanlah sebagai satu kelaziman, sama ada sebulan sekali, 2 bulan ataupun 3 bulan sekali, untuk kita mengkhatamkan sekurang-kurangnya sekali bacaan Al-Quranul Karim. Dan di sana terdapat beberapa surah yang penting untuk kita amati, yang boleh kita terokai akan intipati yang penting padanya. Surah yang dimaksudkan tuan-tuan iaitu Suratul Waqi'ah. Dan kita baca pada kesempatan ini sebagai permulaan beberapa ayat yang terawal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة صدق الله العظيم. Terjemahan bagi ayat
pertama sehingga ayat yang ke-9 dari surah Al-Waqi'ah, iaitu apabila berlaku hari kiamat, tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangan, dan gunung gadang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya, lalu menjadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu pula menjadi 3 kumpulan, yakni yang berlainan keadaannya, iaitu mereka yang disifatkan pihak kanan. Alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu. Dan puak pihak kiri, alangkah seksanya keadaan puak golongan kiri itu. Sadaqallahul azim. Demikianlah sebagai permulaan yang boleh kita lihat pada ayat pertama sehinggalah ayat ke-9 dari surah yang mulia ini. Dan keseluruhan surah ini tuan-tuan mengandungi 96 ayat. Dan disinonimkan surah ini tuan-tuan sebagai surah yang boleh menghindarkan seseorang itu daripada kefakiran dunia. Walaupun secara sahihnya tidak terdapat penyebutan secara jelas yang Nabi SAW menyebutkan membaca surah Al-Waqi'ah ini seseorang itu dijamin dihindarkan daripada kepapaan atau kefakiran. Namun tuan-tuan, kalaulah kita melihat mana-mana ayat Al-Quran, lebih-lebih lagi surah Al-Waqi'ah ini, sebenarnya kalau disebutkan surah yang menghilangkan kefakiran dari seseorang, boleh diertikan seperti yang berikut. Iaitu disebabkan surah ini menceritakan tentang dahsyatnya akhirat, dahsyatnya keadaan kiamat yang berlaku ketika itu, dan mendedahkan kepada kita pelbagai perkara, antaranya nikmat golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ditempatkan dalam syurga. Dan kehidupan syurga itu tuan-tuan ialah kehidupan abadi yang tidak ada noktah penghujungnya. Dan di samping mengingatkan kita kepada kedahsyatan neraka, ngerinya neraka tuan-tuan, dan dengan kita menggabungkan dengan kita bermotivasi mendapatkan nikmat syurga, dan dengan kita takutnya kalaulah ditimpa kemurkaan Allah, menjadikan seorang itu tidaklah kehidupannya itu terlalu cintakan kepada dunia. Kerana itu tuan-tuan, disebabkan itu seseorang itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan nikmat yang abadi di akhirat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia melihat kefakiran ataupun kemiskinan di dunia ini sebagai kemiskinan buat dirinya buat selama-lamanya. Seorang itu terfokus untuk mendapatkan nikmat yang lebih utama, nikmat yang lebih abadi, iaitu akhirat, mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, sekiranya kita menerokai kehidupan baginda yang serba sederhana, dalam keadaan baginda kalaulah meminta pastilah diperkenankan oleh Allah. Tidak pernah Nabi SAW meminta agar baginda dilimpahi dengan kenikmatan ataupun kekayaan yang luar biasa di dunia. Begitulah para nabi dan para rasul dan orang-orang saleh. Mereka melihat di dunia ini merupakan satu persinggahan sementara, dan yang mereka inginkan ialah kehidupan abadi, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Jadi itulah tuan-tuan signifikannya surah ini. Bila mana kita amati, kita selami akan makna-makna yang tersirat padanya, menjadikan seorang itu tidak takutkan akan kemiskinan di dunia, yang ia lebih utamakan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan kesenangan yang kekal abadi di hari akhirat nanti. Dalam ayat yang ke-6 dari surah Al-Waqi'ah, Allah menyebutkan فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Dan adapun mereka yang berat timbangan amal kebaikan mereka, maka mereka itu akan beroleh aisyatin radiyah, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang menggembirakan, iaitu ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tuan-tuan pada beberapa ayat yang terawal dari surah Al-Waqi'ah ini, dan disebabkan itulah surah yang berjumlah sebanyak 96 ayat ini dinamakan sedemikian, iaitu dinamakan keseluruhan surah ini dengan surah Al-Waqi'ah. Penamaan Al-Quranul Karim tuan-tuan di antara perkara yang bersifat tauqifi.
kan hampir ataupun kesemua surah ini penamaannya datang daripada Nabi SAW. Dan setiap surah itu disempurnakan dengan nama yang berkisar tentang apakah merupakan perkara yang disentuh ataupun merupakan intipati utama dalam surah berkenaan. Walaupun hanya disebutkan sepintas lalu, tetapi dengan penyebutan sedikit itu telah menjadikan surah itu disempurnakan dengan peristiwa berkenaan. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah yang merupakan surah yang terpanjang dalam Al-Quran, penyebutan Al-Baqarah hanyalah pada beberapa ayat pada surah berkenaan. Tetapi dengan sedikit penyebutan boleh menjadi sebab surah itu disempurnakan dengan peristiwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga surah Al-Waqiah, walaupun nanti disebutkan tentang nikmat penghuni syurga, begitu juga akan disebutkan kengerian bagi mereka yang ditimpakan keadaan mereka di dalam neraka. Pada bahagian terawal pada surah ini disebutkan secara jelas perkataan Al-Waqiah. Al-Waqiah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu nama bagi nama-nama lain yang terkait dengan hari akhirat. Dan satu benda tuan-tuan yang dikaitkan dengan pelbagai nama menjadikan betapa pentingnya perkara tersebut. Seperti mana hari akhirat yang mana kita merupakan kepentingan untuk seorang Muslim beriman kepada rukun iman yang kelima, iaitu beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat itu tuan-tuan disebutkan dengan pelbagai nama. Disebutkan dengan Yaumiddin seperti mana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Disebutkan dengan hari yang menggemparkan iaitu Al-Qari'ah. Disebutkan juga dengan Yaumul Hisab, Yaumul Ba'th, Yaumul Nusyur. Banyaknya nama ia merujuk kepada pentingnya dan juga adanya fadilat pada sesuatu yang dikaitkan dengan pelbagai nama padanya. Seperti mana tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala yang bukan terhad dengan hanya satu nama. Di sana terdapat 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang dikenali dengan Asmaul Husna. Dan boleh jadi yang lebih daripada 99 nama tersebut. Kerana adanya nama-nama yang tidak kita ketahui dan adanya sedikit nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah pinjamkan pengetahuannya kepada kita. Yang menunjukkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan terdapat begitu banyaknya nama yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Perkasa dan lagi Maha Mulia. Begitu juga Nabi SAW dikaitkan nama Nabi ini dengan pelbagai nama yang ada pada baginda. Dalam sebuah hadis yang mana Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, dikenali Nabi dengan nama antaranya ialah Al-Aqib, disebutkan Al-Mahi. Dan di antara nama lain selain daripada Rasulullah ataupun Nabiullah. Al-Mahi tuan-tuan disebutkan Nabi sebagai Al-Mahi kerana Nabi SAW memadam cahaya kekufuran dan juga membawa manusia, memadam kekufuran dan membawa manusia kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Memadam kekufuran lalu kemudian memimpin manusia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Nabi juga dengan nama baginda. Nabi menyebutkan antara nama baginda iaitu Al-Aqib, iaitu Nabi SAW merupakan penutup bagi sekalian Nabi dan Rasul. Tidak ada seorang pun yang akan dibangkitkan selepas perutusan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga menyebutkan salah satu nama baginda iaitu Al-Hashir, iaitu Nabi lah merupakan orang yang pertama dibangkitkan setelah mana tiupan sangkakala yang menghidupkan seluruh makhluk, dan kesemua umat bagindalah yang mengetahui tatkala dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan di antara tempat yang dikaitkan dengan pelbagai nama, semula-mula tempat di manakah ia? Itulah merupakan bumi Mekah Al-Mukarramah. Dan bumi Mekah tuan-tuan dikaitkan dengan pelbagai nama, antaranya kalimah Bakkah, seperti mana yang disebutkan dalam permulaan juzuk yang keempat dari Al-Quranul Karim, bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dan dikenali Mekah juga dengan kalimah Baitul Atiq, iaitu rumah yang tertua yang pernah dibangunkan di atas muka bumi, itulah merupakan Makkah ataupun Kaabah itu sendiri. Dan dikenali juga bumi Mekah dengan Al-Masjidul Haram.
Seperti mana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrik merupakan najis secara maknawi, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram selepas tahun ini. Dimasukkan Al-Masjidil Haram, tuan-tuan, bukan saja merujuk kepada kompleks Masjidil Haram itu sendiri, tetapi yang dimaksudkan ialah bumi Mekah secara keseluruhannya. Begitu juga, tuan-tuan, kita kembali dengan Al-Waqi'ah, iaitu merupakan penamaan lain bagi hari akhirat. Hari yang paling penting bagi makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penentuan destinasi mereka, sama ada mereka beroleh kebahagiaan ataupun mereka bakal menempa kecelakaan pada hari tersebut berdasarkan prestasi yang Allah berikan peluang untuk mereka nikmati di kesempatan dunia. Antara maksud Al-Waqi'ah iaitu hari yang pastinya berlaku. Tetapi pengetahuan berkait dengan bilakah berlaku kiamat ini secara pasti, secara tepat akan tarikhnya, secara tepat pada jam dan masanya, tidak lain tidak bukan hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta malaikat yang hampir kedudukannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak mengetahui bilakah terjadinya kiamat secara tepat. Malaikat yang meniupkan tiupan sangkakala juga tidak mengetahui, melainkan pengetahuan bilakah berlaku secara tepatnya kiamat itu hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran menyebutkan antaranya pada suratul A'raf, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'indallah. Dalam satu ayat dari suratul A'raf ditanyakan kepada engkau wahai Muhammad, bilakah berlakunya sa'ah, iaitu hari akhirat. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan bilakah berlaku secara tepatnya kiamat itu tidak diketahui melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyebutan lain seperti mana dalam suratul A'raf ini juga disebutkan dalam surah An-Nazi'at. Dan juga terdapat pada beberapa ayat yang terakhir dari suratul Ahzab, kan, iaitu Allah berfirman, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakan wahai Muhammad, jawapan bilakah berlakunya kiamat seperti mana seringkali yang diungkapkan secara sinis oleh golongan musyrikin. Katakan pengetahuan bilakah berlaku kiamat itu 'inda rabbi, hanyalah diketahui di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak akan berlakunya kiamat itu secara tepat pengetahuannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi pengetahuan Tuhanku, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada beberapa dapatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara soalan yang pernah ditanyakan oleh Jibril alaihi salam, hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, hadis yang masyhur, iaitu Umar menceritakan bagaimana pada satu ketika adanya seorang lelaki yang penuh dengan karisma yang tidak pernah dilihat oleh para sahabat. Walaupun dalam keadaan itu tidak terdapat kesan permusafiran pada lelaki yang dimaksudkan, dan tidak semena-mena datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidhayhi. Begitu dekatnya lelaki ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tiba-tiba, dan menanyakan kepada Nabi SAW beberapa soalan, iaitu ditanyakan kepada Nabi apakah dia Islam. Lalu Nabi menjawab dengan jawapan yang boleh kita lihat pada rukun-rukun Islam pada 5 perkara. Ditanyakan apakah dia iman, maka Nabi menjawab 6 rukun iman yang kita ketahui. Ditanyakan kepada Nabi SAW soalan ketiga, apakah dia al-ihsan. Lalu Nabi menyebutkan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ialah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak mampu menghadirkan perasaan demikian, tetapi kamu tahu bahawa kamu sentiasa diawasi ataupun diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang soalan keempat, ditanyakan kepada Nabi SAW, mata as-sa'ah. Dan Jibril AS bertanya, tetapi soalan-soalan ini, tuan-tuan, bukanlah pertanyaan daripada seorang yang tidak tahu kepada yang tahu. Tetapi kadang-kadang soalan ini, tuan-tuan, ditanyakan untuk tujuan didikan, untuk tujuan pendidikan. Ditanya oleh Jibril, kan, bilakah berlakunya kiamat? Dan Nabi kemudian menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui berbanding dengan yang menanya.
Jadi tuan-tuan, secara tepat hatta Jibril, hatta Nabi SAW yang merupakan semulia makhluk tidak mengetahui secara tepatnya bilakah berlaku kiamat. Tetapi di atas kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berlakunya kiamat melainkan tanda-tandanya dizahirkan terlebih dahulu. Dan tidaklah berlaku kiamat itu tanpa dikhabarkan oleh para nabi atau rasul pada umat masing-masing. Tetapi setiap kali perutusan nabi dan rasul, bukan sahaja mereka mengingatkan akan umat mereka tentang tauhid kepada Allah, melarang daripada kesyirikan kepada Allah, bahkan diberitahukan tentang akhirat dan beberapa tanda-tanda yang membawa kepadanya. Sebagai contoh, selepas Nabi ditanyakan tentang bilakah berlaku kiamat, Nabi menjawab dengan ungkapan tadi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang menanya. Tetapi kemudian ditanya lagi oleh Jibril, apakah tanda-tanda kiamat? Lalu Nabi SAW menyebutkan secebis daripada tanda-tanda kiamat yang kecil, antaranya bagaimana seorang hamba itu melahirkan tuannya, bagaimana manusia berpusu-pusu untuk mendirikan bangunan pencakar langit, dan bagaimana manusia mendedahkan aurat dalam keadaan tidak mempunyai rasa segan dan malu. Itu di antara secebis tanda-tanda kiamat yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, disebabkan itu tidak berlakunya kiamat melainkan kesemua tanda-tandanya dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kiamat terbahagi kepada dua, alamatul sughra dan alamatul kubra. Alamatul sughra, tuan-tuan, ialah tanda-tanda kiamat yang kecil, yang mungkin kalau dibilang, bilangannya mungkin mencecah puluhan daripadanya. Dan hampir lebih daripada separuh tanda-tanda kiamat kecil ini, seperti mana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, hakikatnya telah berlaku pada zaman yang kita lihat pada hari ini. Dan setelah mana kesemua tanda-tanda kiamat kecil terjadi, barulah beralih kepada 10 tanda kiamat yang berikutnya. Satu persatu daripada 10 tanda kiamat yang besar, antaranya bagaimana fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dibangkitkan Al-Imam Mahdi daripada keturunan Nabi SAW. Begitu juga penurunan semula Nabi Isa AS yang belum lagi wafat, dan kemudian kelahiran ataupun bagaimana Ya'juj dan Ma'juj keluar semula ke muka bumi. Dan beberapa tanda kiamat ini setelah mana terjadi, barulah kemudian berlakunya kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkata yang al-waqi', yang sesuatu pastinya berlaku sesuai dengan apa yang disebutkan pada ayat yang pertama surah Al-Waqi'ah ini. Dan surah Al-Waqi'ah ini pada bahagian yang pertama kita lihat di antara momen yang berlaku seawal berlakunya kiamat. Inilah di antara kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran begitu kaya dengan pengkisahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ataupun cerita ini sama ada yang berlaku pada zaman yang lampau, boleh kita lihat pada himpunan kisah para Nabi dan Rasul. Dan itu di antara dimensi yang menceritakan tentang kisah yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Dan ada juga kisah dalam Al-Quran ini, iaitu kisah yang berlaku ketika Nabi SAW masih hidup. Kebanyakannya ialah ketika Nabi SAW berhadapan dengan situasi-situasi yang tertentu, ditanyakan soalan apa yang berlaku dalam kalangan isteri-isteri baginda, dalam peristiwa-peristiwa perang, dan ini kisah yang berlaku ketika Al-Quran sedang diturunkan. Dan begitu juga di antara yang banyak diceritakan dalam Al-Quran ialah pengkisahan tentang dimensi pada masa depan. Salah satunya ialah pada bahagian yang terawal dari surah Al-Waqi'ah ini, menceritakan apakah peristiwa yang akan berlaku di masa akan datang. Ia dikhabarkan kepada kita, tuan-tuan, melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada batasannya. Berbanding manusia, tuan-tuan, yang mempunyai limitasi pada pengetahuan mereka. Sehebat mana pun, sebijaksana mana pun seorang manusia, tetapi penglihatannya terlalu terbatas dan terikat dengan masa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta masa, tidak terikat dengan masa seperti mana makhluk terikat dengan masa yang membatasi pengetahuan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat kedua, laisa liwaq'atiha kadhibah. Tidak ada sesuatu pun ataupun sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
Ini menunjukkan tuan-tuan bahawa seorang itu tidak dikira beriman melainkan dia mempercayai berlakunya hari kebangkitan semula yang dinamakan hari akhirat. Ia di antara kepercayaan yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW kepada masyarakat yang berada di sekitar Nabi pada tahun-tahun terawal Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kerana realitinya pada zaman tersebut, pada suasana jahiliyah, masyarakat Arab ketika itu, bahkan pada tempat-tempat yang lain juga, di antara pembeza mereka dengan akidah yang sebenar kerana mereka menyangkakan kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang terakhir. Tidak ada kebangkitan semula yang akan dijadikan selepas manusia ditamatkan kehidupan mereka, dikebumikan dalam tanah. Bagaimana reputnya keadaan manusia, tulang belulang dan sebagainya. Mereka tidak mempercayai dan hanya bertumpukan secara logik manusia tidak mungkin akan dihidupkan semula selepas kematian mereka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, bahkan itulah di antara mesej yang pertama dan yang terawal yang diperingatkan oleh Nabi SAW, selain daripada keesaan Allah, selain daripada larangan melakukan syirik. Yang ketiga ialah mengajar manusia tentang pasti akan berlakunya hari akhirat. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mendustakan kejadian, iaitu kejadian yang berlaku di hari akhirat. Apakah di antara yang boleh kita kaitkan momen yang berlaku di hari akhirat ini? Dalam beberapa Al-Quranul Karim, dalam beberapa ayat-ayat yang berbeza, yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Cumanya dalam surah Al-Waqi'ah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan manusia ketika itu akan dipecahkan kepada 3 golongan. Dan pada ayat ketiga ini Allah menyebutkan, ataupun pada ayat sebelum itu, pada ayat ketiga, Allah menyebutkan hari akhirat itu ialah khafilatun, dan kedua ialah rafi'ah. Dan ayat ketiga tuan-tuan menyebutkan tentang keadaan hari akhirat yang mana terdapat 2 nasib yang berbeza. Adanya golongan yang di khafidatun dan adanya golongan yang rafi'atun. Iaitu tuan-tuan, maksudnya di sini adanya golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan adanya golongan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia dan hina tuan-tuan merupakan keadaan yang begitu kontradik antara satu dengan yang lain. Walaupun manusia akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang sama, walaupun manusia akan kemudian digiring ke satu tempat yang namanya padang mahsyar, di satu tempat yang sama, dikumpulkan pada waktu dan detik yang sama, tetapi nasib berbeza antara satu dengan yang lain. Di hari akhiratlah merupakan kemuliaan yang sebenar, dan di hari akhirat jugalah merupakan kehinaan yang sebenar. Siapakah golongan yang khafidatun? Dan khafidatun maksudnya tuan-tuan, pada hari akhirat adanya nasib kumpulan yang akan dijatuhkan, dihinakan dan juga direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama adanya golongan yang rafi'ah, golongan yang diangkat, dimuliakan dan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merentasi fizikal seseorang. Ia merentasi bagaimanakah seseorang itu diberikan kedudukan pangkat di dunia. Ia merentasi warna kulit bangsa dan sebagainya. Kerana ukuran ketika itu tuan-tuan ialah sejauh manakah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bagaimana seorang itu melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya tuan-tuan, terdapat satu hadis Nabi SAW di antara proses yang menentukan siapakah yang diangkat dan siapakah yang direndahkan. Antaranya ialah berlakunya proses timbangan amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyebutkan bagaimana antara saringan untuk menentukan manakah manusia yang di rafi'ah, yang diangkat kedudukannya, dan siapakah pula mereka yang direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya melalui proses timbangan amalan. Dan adanya Nabi menyebutkan bagaimana innahu la ya'ti ar-rajulus saminul azim, datangnya seorang lelaki yang tubuh badannya besar, gemuk keadaannya, tetapi ketika mana ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di neraca timbangan, beratnya itu tidak boleh pun untuk mengatasi beratnya sebilah sayap nyamuk.
Sedangkan sayap nyamuk tuan-tuan, kalau kita ukur dengan alat timbangan pada hari ini, tidak ada sebarang bacaan yang direkodkan kerana terlalu ringan akan perkara itu. Tetapi ketika itu tuan-tuan, yang dimaksudkan di sini bukanlah berat yang mewakili komposisi tubuh badan seseorang. Bukanlah berdasarkan lemaknya, tulangnya, daging dan sebagainya. Tetapi ketika itu seorang ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengira bagaimanakah keadaan fizikalnya, keadaan rupanya. Dan seperti mana Nabi menyebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat akan rupa paras kamu. Tetapi yang dilihat, kriteria yang penting pada ketika itu ialah ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah pada ketika itu neraca yang adil di sisi Allah berdasarkan hati kamu, kata Nabi. Begitu juga amalan yang kamu laksanakan ketika di dunia. Kan bagaimana seorang yang pada perkiraan kita pada hari ini, bacaan berat tubuh badan itu berdasarkan beratnya seseorang. Semakin gemuk maka semakin besarlah ataupun tinggilah angka bacaan pada alat penimbang. Tetapi malangnya seorang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang bergelumang dengan dosa-dosa besar, sama ada keadaan mereka kurus ataupun gemuk, tidak ada sebarang pun timbangan kebaikan bagi mereka. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan, iqra'u in syi'tum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Bacalah oleh kamu, kata Nabi SAW, sebagai menginsafi keadaan seorang itu yang tidak ada nilai timbangannya di hari akhirat, dengan Nabi memetik satu ayat daripada surah Al-Kahfi. Dalam ayat ke-105 Allah menyebutkan, ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itulah orang yang kufur pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak percayakan hari pertemuan dengan Allah. Maka binasalah amalan kebaikan mereka dan tidak akan kami adakan bagi mereka, iaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah, sebarang timbangan kebaikan bagi mereka di hari akhirat. Jadi begitulah tuan-tuan, adapun mereka yang murni jiwanya dengan tauhid, melaksanakan pelbagai amalan soleh, bersabar dalam ketika menjunjung perintah Allah, bersabar dalam menahan diri daripada melakukan sebarang perbuatan yang dimurkai oleh Allah, bersabar pada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang meruntun jiwanya, maka mereka ketika itu akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah intipati yang penting tatkala kita melalui ayat yang ketiga ini. Hari akhirat antaranya momen yang mana golongan yang kufur kepada Allah akan dihinakan, khafiratun. Adapun golongan yang melaksanakan amalan soleh, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, ketika itulah mereka akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat berikutnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang dahsyatnya hari akhirat, iaitu Allah menyebutkan idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja, iaitu semasa bumi bergoncang dengan sebesar bencana goncangan. Kan bumi pada hari ini tuan-tuan satu di antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalaulah kita ingin melancong dari satu tempat ke tempat yang lain, dan memerlukan kos yang begitu tinggi, dan mungkin pun seorang itu tidak mampu pun untuk menjelajah ke seluruh dunia. Tetapi pada hari akhirat nanti, bagaimana bumi yang besar ini akan digoncangkan dengan begitu mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Nabi menyebutkan sebelum berlakunya kiamat yang sebenar, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil, bila mana berlakunya banyaknya fenomena alam dinamakan sebagai az-zalazil. Berlaku gempa bumi dalam bilangan, dalam tempoh setahun, bilangan yang begitu banyak kuantitinya. Dan di antara yang berlaku juga, Allah menyebutkan bagaimana gunung ganang yang merupakan pasak bagi bumi. Dan wabussatil jibalu bassa, dan gunung ganang akan dihancur lebur dengan selebur-leburnya. Dan mengapakah disebutkan gunung ganang tuan-tuan? Bagi membuktikan bagaimana bumi ketika itu telah sampai pada penghujungnya. Dan gunung ganang ini tuan-tuan, kalau kita lihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, di antara penciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala mengawalkan penciptaannya, barulah kemudian diciptakan manusia. Kalau dibandingkan antara Adam alaihissalam dan juga langit dan bumi lah
makhluk yang lebih awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memetik satu ayat daripada surah Al-A'raf, Allah menyebutkan inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu kan menciptakan langit dan bumi. Dan banyak ayat Al-Quranul Karim tuan-tuan menyebut ataupun terdapat 6 ayat dalam Al-Quran Allah menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari ataupun 6 masa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala thumma istawa 'alal 'arsy. Terdapat beberapa ayat seperti ini tuan-tuan disebutkan dalam suratul Hadid, disebutkan dalam surah Yunus alaihi salam, dan dengan menyebutkan tentang langit dan bumi ini diciptakan dengan penuh terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhal tuan-tuan sebenarnya usahakan 6 hari ataupun 6 masa Allah Subhanahu wa taala boleh mencipta langit dan bumi ini dalam perkataan ataupun dalam tempoh sesingkat menyebutkan kun, menyebutkan jadilah, yang hanya memakan masa beberapa saat. Tetapi Allah mengajarkan kepada manusia bahawa perlunya dalam satu urusan itu secara berhati-hati dan menjalankan ataupun setiap perkara itu ada tempoh masanya. Lalu dengan Allah mencipta masa langit dan bumi dalam tempoh 6 hari yang disebutkan untuk memberikan didikan kepada manusia bahawa dalam proses kita melakukan satu perkara perlunya at-ta'anni, perlunya secara tekun dan secara berhemah. Dan ingin memberikan ingatan kepada golongan yang ingkar kepada Nabi SAW bahawa kadangkala azab itu tidak disegerakan oleh Allah. Kerana setiap itu likulli ajalin kitab, setiap perkara itu telah pun ditentukan tempoh masanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun golongan musyrikin meminta agar mereka disegerakan azab, mencabar Nabi. Allah menyebutkan tentang keadaan orang kafir, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka meminta agar disegerakan azab kepadamu wahai, ataupun meminta daripadamu wahai Muhammad supaya disegerakan azab ke atas mereka, menunjukkan kalau mereka salah pasti mereka segera akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengingatkan setiap perkara itu ada tempoh masanya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, di antara penciptaan langit dan bumi tuan-tuan, tatkala disebutkan diciptakan bumi, antara yang diawalkan penciptaannya iaitu gunung ganang sebagai pasak bagi bumi. Dan dengan sebab itulah kita lihat bagaimana bumi ini tidak berlaku gegaran sepanjang masa. Kalaulah tanpa gunung ganang ini, pastilah bumi ini tidaklah setenang yang kita saksikan pada hari ini. Namun bagaimana bijaksananya Allah Subhanahu wa taala meletakkan gunung ganang sebagai pasak bagi bumi, dan disebabkan itulah ketika mana menceritakan tentang hari akhirat, pasti kita akan melalui ayat yang berkaitan dengan gunung ganang yang akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, barulah disusuli dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan ayat seperti ini tuan-tuan, ayat kelima dan ayat keenam dari surah Al-Waqi'ah ini boleh kita amati juga pada bahagian yang terawal dari surah Al-Qari'ah. Dan dalam surah Al-Qari'ah juga Allah menceritakan perkara yang hampir sama. Kan gunung ganang yang hebat pada pandangan mata kita pada hari ini akan dihancur leburkan sehingga menjadi debu yang berterbangan. Kan wabussatil jibalu batha fakanat haba'an mumbatha. Dan ia menunjukkan satu fenomena dan kejadian yang sangat menggerunkan bagi kita. Dan memikirkan bagaimana gunung ganang yang begitu besar ciptaannya, dan sehebat mana pun teknologi yang boleh kita terokai pada hari ini tuan-tuan, seorang itu tidak mampu untuk mencipta bangunan yang sekukuh seperti mana gunung ganang. Tidak mampu mereka mencipta bangunan yang setinggi gunung ganang yang Allah ciptakan, yang boleh kita saksikan pada hari ini. Tetapi itulah makhluk yang terawal yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana diceritakan tentang sepintas lalu, ngerinya akhirat ini. Satu keadaan yang sebenarnya menggerunkan jiwa seorang mukmin yang membacanya. Seorang mukmin tidak semata-mata membaca ayat tersebut, tetapi menimbulkan kesan yang sangat mendalam dalam hatinya, menjadikan dia semakin gerun daripada melakukan dosa dan maksiat, menjadikan pada setiap masa dan detik kesempatan hidupnya tidak dilakukan melainkan perkara yang mendatangkan faedah kebaikan padanya pada hari akhirat. Dan kesempatan akan datang tuan-tuan, kita akan ceritakan siapakah yang dimaksudkan dengan ashabul yamin dan juga golongan yang dinamakan al-muqarrabun. Golongan pertama, golongan kedua ini golongan yang bakal menempa kejayaan di hari akhirat.
Tetapi golongan yang akan rugi dengan serugi-ruginya ialah golongan yang dinamakan sebagai Ashabul Mash'amah. Golongan kiri yang Allah Subhanahu sifatkan golongan yang bakal menderitai dengan pelbagai hukuman dalam neraka wal'iyadzubillah. InsyaAllah tuan-tuan pada kesempatan akan datang kita akan terokai ayat ke-10 dan ayat berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan shaf, rapatkan shaf, penuhkan shaf di hadapan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita akan bacakan surah Al-Mulk.
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات